Badrul sambung cerita lagi. Kata Badrul, masa zaman sekolah dulu, dia rasa macam nama dia ni panjang sangat, selalu tak cukup ruang nak isi borang. Jadi bila dia dah ada anak ni, dia bagi nama anak pendek-pendek, senang tulis, senang ingat. Oh, macam tu rupanya. Mak dia orang tak kisah ke? Mak dia orang pun nama panjang juga. Dia lagi suka sebab dia yang selalu isi borang. Memang Jamil dengan Milah je, tak ada lain. Muhammad Jamil dengan Jamilah, itu je. Betul lah, memang pendek, tak macam budak-budak sekarang. Eddie pernah tengok nama rakan anak dia, Muhammad Haikal Zayan Al-Firdausi. Belum tambah bin lagi. Kena isi borang nikah nanti boleh biru jari. Lepas berkenal-kenal tu, Eddie simpulkan Badrul ni seorang yang baik, sopan, bertanggungjawab dan dedikasi dalam kerja. Walaupun makan gaji, jawatannya agak sensitif untuk pastikan pendawaian ikut spesifikasi. Badrul sempatlah cerita cita-cita dia nak buka syarikat sendiri. Eddie doakanlah semoga impian dia tercapai. Jam dah pukul 8 suku malam. Eddie dah nak angkat kaki. Perjalanan masih jauh lagi. Nak kena lalu jalan Gerik Baling yang gelap tu. Kena harung lagi dekat 2 jam untuk sampai rumah. Barai memang barai lah, tapi ini yang dicari. Inilah yang akan dapat. Dalam kepala dah pasang niat nak gerak dah. Tiba-tiba Badrul tukar topik. Dia cerita pasal jalan yang diorang lalu tadi. Saya pernah minyak habis dekat jalan tu. Tayar pancit pun selalu. Tapi saya standby cacing dengan pam kaki. Cuma masa gerak hari tu, kalut apa entah, lupa semua. Dan saya baik nampak abang keluar dari Titi Wangsa tadi. Saya ikut perlahan-lahan dekat belakang. Tayar dah rasa gelong dah masa tu. Kalau abang laju tadi, tak tahulah nak minta tolong siapa. Kena tunggu rider lain pula kot. Itu pun kalau ada tools, kata Badrul lepas teguk teh tarik yang dah hampir surut tu. Selalu ke jalan malam ikut jalan tu? Okey ke, tanya Eddie. Alhamdulillah okey. Setakat kena roadblock dengan Fumakila biasa je bang. Kita jangan horn, jangan pasang lampu. Perlahan ghostan balik. Maybank pun saya pernah nampak dekat area jeli tu. Dia lari masuk hutan. Eddie senyum je. Dia tahu Fumakila dengan Maybank tu bukan ubat nyamuk atau bank gaji masuk tu. Orang yang biasa lalu dekat jalan tu memang berlapik mulut. Gajah dengan harimau. Okey guys, saya nak share sikit. Kalau korang jenis minat kisah seram yang berat, jalan cerita padu, penuh misteri dan twist, sekarang memang banyak novel seram tempatan yang memang power gila. Saya sendiri dah jumpa beberapa pilihan novel seram yang memang lain dari lain. Jalan cerita dia bukan biasa-biasa. Ada yang psikologi, ada yang kisah kampung, ada yang penuh elemen mistik yang buat kita fikir lama lepas habis baca. Kalau korang jenis suka feel macam cerita malam ni, serius korang kena try baca. Link saya letakkan dekat bahagian lihat produk. Korang boleh check sendiri nanti.